Assalamualaikum, what's up everybody? Anda bersama dengan saya Bro Faizal from IFK English and welcome to Simple English Dialogue. Alright. So, hari ni kita akan go through satu lagi Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan masa kerja. So, kalau anda orang yang memang sedang cari kelas, program, training yang mungkin sesuai dengan anda supaya anda boleh communicate lebih baik masa kerja. Dalam meeting, bila anda buat presentation, anda boleh jawab soalan dengan jelas. Orang yang dengar apa yang anda cakap pun clear. So, anda pastikan anda stay sampai hujung. Alright. So, sebelum kita continue, saya just nak check adakah anda boleh dengar suara saya dengan clear? Kalau kata boleh dengar suara dengan clear, please comment and let me know. Alright. Boleh comment clear bro. Okay. So, Simple English Dialogue hari ni akan bantu anda dan di hujung nanti kita akan ada dua kesilapan, kesalahan yang ramai orang buat yang saya akan highlightkan supaya anda tak ulang buat kesilapan yang sama. Okay. So, kalau ready, saya nak anda komen. Let's go bro. Okay. So, sebelum kita continue, okay, saya nak share satu true story yang mungkin berkait dengan anda yang tengah nak cari kelas sekarang, tengah nak cari program kan. Cuba check. Ada tak anda ada lalu masalah yang sama? Cuba tengok Dia kata macam ni. This is actually one of our students. Dia cakap, dia kata macam ni. Saya takut and confused. Ayat saya betul ke? Mana depan, mana belakang? Patut start macam mana? Sebab dalam kepala saya ni melik. Tapi kat mulut ni saya nak translate English. Pernah tak lalu situasi ni? Mungkin dalam kepala anda ni, anda tahu je apa nak cakap sebenarnya. Tapi dia dalam bahasa Melayu. Sekarang ni nak keluarkan tu anda tak sure macam mana Okay. So, kalau pernah cuba komen. Pernah bro? Okay. Haikal ada tanya soalan. Okay. So, okay Haikal. Sekejap lagi saya akan sentuh yang tu. Okay, next. Lepas tu dia cakap apa? Dia kata, perit sangat saya rasa apabila tak mampu nak bertutur bahasa Inggeris. Kalau anda memang, dalam pekerjaan anda memang gunakan bahasa Inggeris. Dan anda tak boleh nak pilih pun sebenarnya. Sebab bukan semua orang ada that privilege. Dia boleh dia pilih nak guna bahasa mana-mana. So, memang dia akan rasa perit. Perit tu maksudnya apa? Dia pedih tapi kena lalu juga. And then dia kata rasa rendah diri sangat masa tu. Saya kadang-kadang faham je apa yang disebutkan. Faham je ni. Apa yang disampaikan tapi tak mampu membalas atau menjawab pertuturan mereka. Kalau anda pernah lalu benda ni, cuba komen. Saya faham bro. Sebab ini adalah isu yang kalau anda tak selesaikan, tak cari jalan, mungkin anda tak cari kelas yang sesuai. So, anda akan duduklah di tahap yang sama dan tak best. Betul tak? Okay. So, make sure anda stay sampai hujung. Bila di hujung nanti, anda akan nampak, anda akan go through satu proses yang bantu anda untuk, oh, okay, macam ni. Yang senang je rupanya. Okay. Kalau kata clear, komen. Clear bro. Alright. So, hari ni, kita akan go through satu simple English dialogue ni. Okay. And, ini simple English dialogue dia. So, anda akan dengar dulu. Okay. So, anda dengar and then kita akan go through lepas ni sama-sama. Okay. So, perbualan ni antara Ahmad dan juga saya. Okay. So, first anda dengar dulu, saya explain and then anda boleh follow. Okay, dengar dulu. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Dia kata, Ahmad, boleh tak awak tolong simpankan kunci warehouse ni untuk saya? Okay. So, Ahmad, saya minta tolong Ahmad. So, Ahmad kata, sure. Are you going somewhere? So, sure ni dekat sini maksud dia apa? Kalau bahasa Melayu kita cakap sudah tentu kan. Tapi perbualan harian kita tak adalah cakap sudah tentu. Pelik sikit lah bunyi dia. So, sure. Are you going somewhere? Kau nak pergi mana-mana ke? Awak nak pergi mana-mana ke? Are you going somewhere? Okay. Nanti kita akan go through detail sikit. And then saya pun cakap, actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. So, actually, sebenarnya, I have a fishing trip this weekend. Saya ada trip memancing hujung minggu ni and I'm leaving tomorrow. And saya akan pergi esok. Okay. So, dekat sini, actually ni, kita kena make sure tau. Actually ni bukan guna sentiasa. Some people, dia semua benda dia cakap actually. Saya pernah dengar orang buat macam tu. Atau kalau dia pernah buat macam tu. Cuba komen. Saya pernah dengar bro. Okay.
So actually ni kena make sure kita guna waktu tertentu saja. Bila? Bila nak cakap sesuatu benda tu yang sebenar, hal yang sebenar, dan juga kita mungkin nak cakap tentang kebenaran. Contohnya actually hal yang sebenar dia mungkin kita tertinggal bas. Dalam konteks ni actually sebenarnya hujung minggu ni ada fishing trip. Okay, dapat tak? Kalau dapat, cuba komen. Dapat bro? Okay, next. That's great. No problem. You can count on me. So Ahmad kata, that's great. Bagus tu. No problem. Tak ada masalah. You can count on me. Maksudnya, awak boleh harapkan pada saya. Ataupun, kalau bahasa kita, boleh-boleh. Percaya kat aku. Macam itulah. You can count on me. Okay, maksud count on tu maksudnya mempercayai. Rely on. Maksudnya mengharapkan. Okay, jelas tak? Okay, nanti kita akan go through sama-sama lagi. Sekarang ni dengar dulu saya explain. Okay, thank you. Please don't lose it. Terima kasih. Tolonglah jangan hilangkan. Don't lose it. Itu dia refer kepada warehouse keys tadi. And last sekali, you can trust me. I'll keep it safe. Kau boleh percaya kat aku. Aku akan pastikan dia selamat. Benda tu selamat, kunci tu selamat. Okay, jelas tak? Okay, sekarang kita akan go through sama-sama. Okay, saya nak sebelum kita go through, saya nak tanya siapa yang mungkin first time join live, first time nampak IFK English, first time nampak saya Bro Faizal, cuba komen. First timer. Kalau kata yang first time, cuba komen. First timer. Okay. Alright. So kita akan go through sama-sama. Ramai ke first timer ni? Oh, ramai tak? Kita ada Harry, Pak A tu macam mana nak sebut ni? Salini, and in enterprise. Okay. So kalau anda first timer, make sure dalam proses kita go through ni, anda kena ulang. Okay. Kalau kata anda ready, jom komen. Let's go. Jom kita buat sama-sama. Okay. Dengar and then repeat after me. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay, ulang. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay, and then Ahmad cakap, sure. Are you going somewhere? Okay, sebut. Sure. Are you going somewhere? Okay, next. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, sebut. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, next. That's great. No problem. You can count on me. Okay, ulang. That's great. No problem. You can count on me. Okay, next. Thank you. Please don't lose it. Okay, ulang. Thank you. Please don't lose it. Okay. You can trust me. I'll keep it safe. Okay, ulang. You can trust me. I'll keep it safe. Alright, well done. Okay, siapa yang ulang dengan saya tadi, cuba komen I did. Okay. So ni sangat penting tau dalam proses macam anda kan mungkin tengah cari kelas nak tahu program IFK ni mungkin macam mana boleh bantu anda. Satu, bila anda tengah cari kelas untuk nak improve English, anda kena make sure apa yang macam kami buat ni kita fokus bagi faham kemudian terus praktis. Itu sangat penting. Okay. So siapa yang mungkin nak tengah cari kelas apa yang sesuai program dengan anda untuk anda boleh speaking masa kerja dengan baik, ni dekat bawah ni ada button, make sure anda klik and then anda fill in the form. Okay. Sebab mungkin ada soalan kan nak tahu program dia macam mana, sesuai tak dengan anda. Okay. So, siapa yang dah buat tu bagus, well done. Okay. Ada dua kesalahan yang saya nak highlight hari ni dulu. Okay. Kalau kata dah ready, cuba anda komen, I'm ready. Okay. Kalau ready, cuba komen, I'm ready. Okay, jom. Okay. Kesalahan yang pertama. Okay, ni boleh katalah ada juga orang buat kesalahan ni iaitu dia kata don't lost it. Okay, yang salah adalah don't lost it. Yang betul adalah don't lose it. Okay, nampak tak? Don't lose it. Okay, kenapa? Sebab kalau kata lose, maksud lose tu hilang. Dua-dua lose dengan lost dalam konteks ni maksud dia sama. Lose atau lost tu maksudnya hilang. Cuma kalau lose hilang, kalau kata lost dah hilang. So that's why kita kena cakap don't lose it. Okay, cuba cakap. Don't lose it.
Fiz kata lost past tense. Betul. Cuma saya nak ada fokus kepada dalam konteks benda ni dah berlaku. Kita nak memahami dalam konteks penggunaan dia. Okay. So, don't lose it. Okay. So, kalau don't lose it, baru betul. Kalau don't lost it tu salah. Okay. Cuba sebut. Don't lose it. Don't lose it. Okay dah. Okay. Kita buat variation sikit Don't lose that. Sebut. Jangan hilangkan dia tu. Don't lose that. Don't lose this. Sebut. Don't lose this. Don't lose those. Sebut. Don't lose those. Okay. Dapat ke? Okay, kalau dapat, komen. Dapat bro. So, ini kesalahan yang pertama Bila masa anda ada don't, contoh kalau kita ada don't, selepas tu mesti kita gunakan dalam bentuk yang base form. So, don't lose it. Itu baru betul. Okay, jelas Okay. So, ini kesalahan yang pertama. Boleh kita pergi kesalahan yang kedua? Kalau boleh komen, let's go bro. Kalau boleh komen, let's go. Okay, jom kita tengok. Apa kesalahan yang kedua? Okay, kesalahan yang kedua ni adalah bila kita tanya soalan. So, ini agak kerap. Saya rasa almost every single day bila kita communicate, mesti kita ada tanya soalan banyak. Betul tak? So, kalau kita cakap, you go somewhere, yang ini tak betul. So, yang betul cara tanya soalan adalah, are you going somewhere? Itu baru betul. Kalau kita cakap, you go somewhere, ni. Orang buat kesalahan ni, mungkin dia cakap, you go somewhere ni, sebab dia direct translate. Awak nak pergi mana? Contoh kan? So, kalau kita cakap, you go somewhere, tak betul. Yang betul adalah, are you going somewhere? Okay, dapat tak? Okay, sekarang cuba sebut. Are you going somewhere? Nak pergi mana-mana ke? Okay, dapat? Okay, are you going somewhere? Okay, kita tukar sikit-sikit. Are we going somewhere? Sebut. Are we going somewhere? So, are you adakah awak? So, are we adakah kita? Okay. Are they going somewhere? Sebut. Are they going somewhere? Okay, mantap. Terbaik. Siapa yang ulang tadi, saya nak anda komen. I did bro. Make sure ulang tau. Sebab, macam ni. Kalau kita sekadar tengok, and then kita nampak, kita rasa kita faham kan? Okay. Itu adalah satu step baru. Sebab bila kita faham, sebenarnya, dah cukup ke? Tak cukup lagi. Sebenarnya kita kena pergi pada step kedua. Especially kalau anda betul-betul nak develop anda punya communication skill, your confidence level nak kena naikkan, kita kena practice. Kita bukannya sekadar belajar untuk faham. Siapa setuju? Kalau setuju, komen. Setuju bro. Bayangkan kalau anda sekarang ni kan, ada tak yang rasa macam dia memang betul-betul nak kena improve level of English dia. Dia nak kena pergi, memang kena practice lagi, nak kena polish lagi. Sebab mungkin sekarang ni dia ada masalah kat tempat kerja kan. So kalau ada, cuba komen. Saya bro. Tak apa. Kita memang at some point kita kena admit benda yang reality tu kita kena terima. So masalah kita sebelum ni, 11 tahun belajar English. Betul tak? 11 tahun kita spend masa dekat sekolah. Okay. Kenapa kita masih lagi tak boleh speaking macam orang lain? Betul tak? Siapa setuju? 11 tahun. Pernah terfikir tak? Kenapa 11 tahun ni? Kenapa tak boleh macam speaking dengan sangat baik? Berbanding dengan kita mungkin compare dengan belajar matematik. 11 tahun belajar matematik. Kan? Tapi kita pandai je matematik. Kira skill untuk guna matematik, tambah, tolak, darab, bahagi and more tu kita ada sampai sekarang. Apa masalah dia? Sebab dulu mungkin, saya selalu cakap, terima kasih kepada kerajaan, kepada Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu kita yang berusaha untuk bagi pendidikan pada kita. It's just that the reality is, masa kita belajar dulu, kita belajar untuk grade ke belajar untuk skill? Cuba bagi tahu. Kita belajar untuk grade ke untuk skill? Okay. Kebanyakannya kita boleh cakap, kalau anda berada dekat Malaysia 11 tahun belajar, mesti anda setuju dengan saya. Kita memang belajar untuk grade. Setuju tak? Untuk nak dapat good grades, bukannya nak dapat good skill. So that's why, mungkin kita belajar tu 11 tahun, ya betul. Tapi kita memang, ada yang kita pernah terima, orang cakap dekat kami macam ni.
Saya dulu masa sekolah, masa kat universiti, saya punya grade bagus je. So, dia rasa English dia sangat bagus. Bila masuk ke zaman pekerjaan, dia baru realise, English aku tak samalah macam grade aku. So, itu reality dia. Okay? So, kalau anda betul-betul nak improve cepat, anda nak tahu macam mana cara yang betul, yang sesuai, yang boleh bantu anda. I fikir boleh buat macam mana Anda klik dekat sini. Okay? Klik dekat sini, fill in the form, and then nanti our team will get in touch with you. Okay, sebab apa? Sebab apa yang anda perlukan adalah proses yang betul. Okay, so boleh kita pergi ke kesalahan yang ketiga. Saya ada satu lagi saya nak bagi dekat anda. Kalau kata okay, komen. Let's go bro. Okay, kesalahan yang ketiga pula. Tadi kita dah pergi yang pertama, yang kedua, yang ketiga pula. Okay, sama juga. Yang ini adalah bila tanya soalan. Okay, kebanyakan orang kalau tanya soalan ni dia ada sangkut sikit. So, where you go? Yang ini tak betul. Ini bukan Waalaikumsalam, welcome. Siapa yang first timer kat sini ni? Cuba komen, first timer. Siapa yang belum lagi timbulkan diri, cuba komen, first timer. Okay? Alright. So, cara tanya soalan ni sangat penting. You have to know the right way to ask questions. Okay, Azura, Kak Ji, welcome. Fazila, first timer. Make sure yang first timer ni, sebab saya tak nak anda terlepas. Orang lain mungkin dapat banyak sessions lah kan. Anda mungkin tak dapat notification. So, klik dekat follow. Follow button tu supaya next time kita go live, so anda boleh nampak. Fazila, Cik Bunga Hati, TH, Tabung Haji ke? Sorry, TH, Gurau. Okay. Hayya alal falah. Masya Allah. Okay. So, cara tanya soalan yang betul lah, where are you going? Yang itu baru betul. Bukannya where you go. Okay. Okay, cuba sebut. Where are you going? Okay, dapat tak? Where are you going? Nak pergi mana? Okay. Kalau kita nak compare sekejap, apa beza dengan kesalahan yang kedua tadi dalam bentuk yang betul ni? Are you going somewhere? Yang ini, kita terus nak pergi mana-mana ke? So, kita cakap, are you going somewhere? Yang ini pula, where are you going? Nak pergi mana? Dia itu beza dia. Are you going somewhere? Where are you going? Okay, dapat tak? Dapat tak perbezaan dia? Kalau dapat, cakap. Dapat bro? Okay. So, where are you going? Okay, sebut. Ready? 3, 2, go. Where are you going? Okay, tukar sikit. Where are we going? Sebut. Where are we going? Okay. Where are they going? Sebut. Where are they going? Okay, dapat ke? Okay, well done. So, ini adalah kesalahan yang ketiga. So, bila tanya soalan, anda kena tahu, contoh kalau kita cakap, are you going where? Ataupun you are going where? Pun salah juga. You are going where? Itu pun tak betul. Okay, saya tambah sikit. Kalau lah kita cakap macam ni. You are going where? Ini memang direct translate lah. Macam kita kata, contohnya kita cakap, you are going where? Ini pun tak betul. Sebab apa? Sebab bila tanya soalan, kita kena pastikan yang WH question ni, WH ni mesti duduk depan. Okay, siapa boleh beritahu saya? Apa yang WH ni? Ingat tak? Cuba komen. What? Apa lagi? Why? Where? When? Apa lagi? Who? Ada 5 wives, 1 husband. 5 W, 1 H. 1 H ni apa dia? Okay, 1 H adalah how. So, bila kita ada soalan, dia mesti duduk di depan. Okay, 5 Ws, 1 H ni dia mesti duduk di depan. Okay, ni Abejai ni kita ambil contoh. Boleh kita ambil contoh Abejai ni? Kalau boleh komen. Boleh bro? Kita tengok Abejai tanya, where you want to go? Why you want to go there? Dah almost dah tu. Okay, jap. Abejai kat situ sedikit. Okay ke kalau saya nak highlight ni? Okay tak? Kalau okay, komen. Okay bro. Ni kira saya bagi bonus lah ni. Saya nak highlightkan apa yang Abejai cakap bro. Okay, jap. Kalau okay, komen. Okay bro, sila. Okay.
So Abijay kata, apa dia cakap tadi? Tengok sikit. Why you want to go there? Okay. So Abijay cakap, why you want to go there? Okay. So yang itu betul ke tak? Sebenarnya, why you want to go there? Yang ini tak tepat. Abijay, dia kena tambah satu. Why do you? Alamak, tak nampak. Okay. Tapi tak apa Abijay. Saya suka Abijay cakap tu so that kita boleh highlight to everyone. Why do you want to go there? Okay. So dekat sini kita mesti ada do. Okay. Why do you want to go there? Baru betul. Okay. Why do you want to go there? Okay. Cuba ulang dengan saya. Why do you want to go there? Sebut. Why do you want to go there? Why do you want to go here? Sebut. Why do you want to go here? Okay. Dapat ke? Why do you want to go upstairs? Sebut. Why do you want to go upstairs? Why do you want to go downstairs? Sebut. Why do you want to go downstairs? Okay, dapat ke? Okay, kalau dapat, komen. Dapat bro. Okay, ada satu lagi soalan. Okay, kita ambil soalan ni. Boleh? Dia berkait. Saya ambil soalan yang berkait. Okay, dari Mekya. Oh, semua set kita hari ni Mekya kira geng-geng Abijay juga lah. Jangan marah gurau. Okay, so Mekya tanya mana satu yang betul? Where we are going dengan where are we going? Okay. Kita tengok sini. Betul. Okay. Okey ke kalau saya jawab soalan ni? Kalau boleh, cuba komen. Okay bro. Okay. Where we are going dengan where are we going? So, kalau kita nak tanya soalan, yang atas ni salah. Dia tak betul. Okay. So, dia mesti yang betul adalah where are we going? Baru betul. Okay, cuba sebut. Where are we going? Bukannya where we are going. Sebab we are going ni, dia bukannya soalan. Dia adalah penyataan. So, kalau kita nak jawab soalan, boleh. Contoh, we are going to work. We are going to school. Itu baru betul. Dapat ke? So, saya nak anda ulang. Jom, kita ulang sebut. Ni dah dapat. Okay. Selalunya saya, okay, sebelum tu, saya tanya ni. Bila saya tanya ni, saya explain ni, faham tak? Kalau faham, komen. Faham bro? Okay, bila dah faham, kebanyakan kita rasa macam cukup dah. Itu silap besar tu. So, kami di IFK, memang kita highlight kan, kita kena practice. The key for you to improve adalah kita kena practice. Okay, cuba ulang. Where are we going? Sebut. Where are we going? Where are they going? Sebut. Where are they going? Okay, dapat ke? Okay, jelas. Terbaik. Well done. Okay. Thank you for all the questions. Okay. Sekarang ni, kalau anda betul-betul nak tahu bagaimana nak improve English dengan cepat, mungkin anda nak tengah cari kelas yang boleh bantu anda improve dengan cepat. Ada tak sebenarnya orang yang memang tengah mencari ni? Okay. Kalau kata ada, cuba komen. Saya bro. Okay. Make sure anda klik dekat button bawah ni. Okay. Klik dekat button bawah ni, klik fill form, and then anda fill in semua and then klik submit. So nanti our team will get in touch with you. Sebab untuk orang dewasa especially, kalau anda tak betul-betul take action, then tak ada orang akan nak betul-betul bantu anda. Ni bagus, alhamdulillah lah. Rezeki lah juga kita boleh jumpa hari ni. Kan? Okay. Lan tanya, what do you wish to buy? Okay, boleh? Betul? Alright. So, jom. Untuk kita make sure kita dapat apa yang kita go through hari ni, macam saya kata tadi, belajar, kita kena ulang. Supaya kita boleh develop kita punya skill. So, kita akan go through yang ini lagi sekali. Kalau kata clear, anda ready, saya nak anda komen. Let's go bro. So, anda dengar sekali lalu dulu. Okay. Anda dengar sekali lalu. And then lepas tu baru kita akan buat sama-sama. Kalau ready, komen. Let's go. Alright.
Alright. So, sekarang saya go through dulu, anda dengar betul-betul Pay attention. Okay. So, Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Sure. Are you going somewhere? Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. That's great. No problem. You can count on me. Thank you. Please don't lose it. You can trust me. I'll keep it safe. Okay. Dah dengar ke? Okay. Sekarang ni, lepas ni anda ulang. Lepas saya sebut dan anda ulang sama-sama. Kalau ready, anda komen, let's go. Komen, let's go. Okay, jom. Okay. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay, ulang. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Dah. Alright. So next. Sure. Are you going somewhere? Sebut. Sure. Are you going somewhere? Okay, next. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, go. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, siapa yang dah buat, saya nak anda komen emoji. Pilihlah emoji apa yang anda buat. Setiap satu tu, komen. Alright, next. That's great. No problem. You can count on me. Okay, go. That's great. No problem. You can count on me. Okay, kalau dah buat, komen emoji. Okay, next. Thank you. Please don't lose it. Okay, ulang. Thank you. Please don't lose it. Okay, dah. Kalau dah, komen emoji yang dah suka. Okay, next. You can trust me. I'll keep it safe. Okay, sebut. You can trust me. I'll keep it safe. Okay. So, tadi ada soalan dari Azlan. Okay, nanti saya akan highlight. Okay, saya akan jawab soalan Azlan tu. But before that, jom kita continue. The next one adalah, yang betul lah, don't lose it. Okay, sebut. Don't lose it. Don't lose that. Sebut. Don't lose that. Okay. Don't lose this. Sebut. Don't lose this. Okay, kadang-kadang ni kunci dia. Azlan mungkin saya jawab sikit. Bila kita di IFK, first kita akan bagi you faham dulu. Once dah faham, kita akan bantu untuk betul-betul praktis. Contoh macam tengok benda ni nampak dah faham dah ni, don't lose it. Aku tahu dah. Tapi bila kita praktis, macam especially in the class, dia lagi berbeza lah. Dia agak lebih efektif dan structured. Okay. So kita akan buat don't lose, don't lose, don't lose, don't lose, don't lose, don't lose it, don't lose that, don't lose this, don't lose those, don't lose my money, don't lose my book. Contoh, kita akan buat sangat banyak drill. Supaya apa? Don't lose ni dah masuk sebagai second nature dekat dalam kita punya brain ni. So dia dah connected dengan kita punya lidah. Nampak tak? Kalau nampak, komen. Clear bro? Okay. I'm boleh tak untuk tulis formal? Oh, ini short form. Okay, kalau kita nak guna I am yang I apostrophe M tu, so yang itu kalau formal, better jangan. Formal ni maksudnya, let's say, formal report and so on. Kalau katalah formal communication platform through email, itu still okay lagi lah. Tapi like formal letter ke, formal report ke, so better jangan. Okay, so ni yang pertama. Kesalahan yang kedua pula, salah tanya soalan. You go somewhere? Yang ini tak betul. Yang betul lah, are you going somewhere? Okay, sebut. Are you going somewhere? Okay. Are you going to work? Sebut. Are you going to work? Okay. Are you going to school? Sebut. Are you going to school? Okay, dapat? Okay, terbaik. Okay, next. Where are you going? Okay, sebut. Where are you going? Where are you going? Okay. Where are we going? Sebut. Where are we going? Okay. Where are they going? Sebut. Where are they going? Okay, dapat? Okay, ni tadi jawab soalan siapa ni? Soalan Mekya tadi kalau tak silap. Okay, next adalah ni dari Abeja tadi. Why do you want to go there? Okay, sebut. Why do you want to go there? Why do you want to go upstairs? Sebut. Why do you want to go upstairs? Why do you want to go downstairs? Sebut. Why do you want to go downstairs? Why do you want to go outside? Sebut. Why do you want to go outside? Make sure ulang tau.
Bila saya cakap ulang sebut ni, make sure anda buat. Bukan untuk saya. Sebenarnya untuk anda. Make sure anda punya mulut tu bergerak. Okay. So, last kali. Where are we going? Sebut. Where are we going? Where are you going? Sebut. Where are you going? Yang betul, where are we going? Bukannya where we are going. Itu bukan cara betul tanya soalan. Okay, well done. Good job. Siapa yang buat dari awal tadi, saya nak ada tepuk tangan. Okay. Alright. So, kita dah selesai dah untuk hari ni. Saya nak tanya. Anda jelas tak? Siapa yang rasa dari awal sampai hujung dia stay ni, dia betul-betul praktis. Okay. Dan ini adalah proses yang betul. Proses yang betul adalah bila anda belajar, faham. Okay. Banyak benda faham ni dia tak ambil masa lama pun. Azlan tadi tanya soalan kan, ni Azlan mana? Which Azlan is this? Azlan, ada dua Azlan. Ni Azlan lain Azlan. Bukan yang Azlan yang selalu join. Okay. Tuan ajar grammar macam tu atau bercakap berbual in English. Nombor satu, bila kita nak belajar, memang kita kena cover balik theory. Ini adalah satu keperluan untuk orang dewasa especially. Sebab apa? Tak sama dengan kanak-kanak. Sebab kalau kanak-kanak, bila kita tak ajar dia grammar ke, tak ajar dia punya structure ke, tak ada masalah. Dia didudukkan dalam environment tu dah good enough untuk dia absorb. Tu sebab anak-anak yang duduk kat Penang, kalau dia cakap air, dia akan cakap apa? Ayak. Dekat Perak, dia cakap apa? Orang Perak mana orang Perak? Kalau orang Perak, dia cakap nak air. Dia cakap apa? Ayo. Tapi kalau dekat KL, dia cakap apa? Kat KL, dia cakap air. Sebab apa? Sebab surrounding tu. Pernah ke mak bapak buat kelas? Okey, hari ni ayah nak tunjuk, nak ajar mengkoma cara sebut ayo. Ada? Tak ada. Hari ni nak ajar apa? Macam mana nak sebut ayak? Tak ada. Okay, sebab apa? Sebab dia absorb apa yang ada di sekeliling dia. Untuk orang dewasa, dia tak berlaku macam tu. Dia mesti pergi balik kepada structure. So, grammar ni memang kita akan go through. Tapi, kita akan spend 20% of the time. 80% of the time, kita akan spend pada apa? Practical. So, ini adalah apa yang membuatkan I fikir unik. Sebab, kita gunakan formula yang kita develop sendiri. Okay, kalau boleh saya share. Okay ke kalau saya share? Kalau boleh, cuba komen. Boleh bro? Okay, saya nak share one of the feedbacks yang kita terima dari one of the participants, Fatina Jiha, dia kata macam ni. Okay, English untuk dewasa, I fikir English. I fikir English sangat mudah difahami. Paling best bukan setakat belajar teori, tapi dapat praktis sekali. Setuju tak? Tadi yang kita duduk, anda dengar ni kan? Sikit ke banyak yang kita praktis? Banyak ke sikit? Saya yakin. Kalau anda betul-betul follow dari awal tadi, memang sangat banyak yang kita praktis. And then dia cakap apa? Dia kata, saya dapat tahu penggunaan verb yang betul, grammar dan paling penting dapat improve speaking sikit demi sikit. Ni yang penting sebenarnya. Bila kita buat tadi, kita nak consistency. Setiap hari kita tambah sikit, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yang pentingnya, proses tu adalah proses yang betul. So, saya nak tanya, siapa yang kat sini betul-betul serius? Kalau anda betul-betul serius, nak tahulah macam mana program I fikir English ni, cuba komen. Saya bro. Okay. Saya nak tahu macam mana boleh saya belajar, saya faham cepat and then saya terus praktis. Sebab ini proses yang dilalui. Contoh dengan Fatina Jiha ni, dia kata paling penting dapat improve sikit demi sikit dan ada ramai team I fikir yang guide supaya peserta terus stay on track. Yang ini sangat penting juga. Support yang anda nak tu. Okay. Kalau kata nak, anda klik dekat sini. Kebetulan esok kita ada, ni nanti boleh klik dekat sini, fill in form. Make sure anda klik, fill in the form and then anda isi sampai hujung. Okay, and then anda klik submit. Sebab kebetulan kita ada trial class yang kita akan buat. Sebab ini sesi live ni, anda dapat rasa sikit. Tapi dalam trial class, kita akan bagi anda experience. Dia ada dua tau yang kita dapat. Okay. Okay ke kalau saya share? Kalau okay cakap, boleh bro. Okay, ada yang kata, saya nak belajar untuk presentation. Sebenarnya, anda nak guna untuk presentation ke, report ke, tanya soalan ke, fundamental dia sama. Anda mesti tahu macam mana nak buat ayat. Betul tak? Itu dia punya fundamental. Kalau anda tahu macam mana nak buat ayat, anda dah boleh keluarkan apa dalam kepala.
Sama ada nak keluarkan dalam bentuk written form, verbal, dalam presentation, nak jawab soalan, semua akan jadi lagi mudah sebab anda tahu nak keluarkan dalam bentuk ayat. Masalahnya nak buat ayat tu pun tak jelas. Okay. So kalau anda nak, klik dekat sini. Kebetulan kita ada trial class. Okay. Trial class ni value dia tinggi sebab kita bagi a few bonuses lagi. Okay. Cuma khas untuk anda, siapa yang nak ni, anda make sure klik dekat sini. Okay. Dia ada pilihan dia nanti. Nilai dia sangat tinggi lah pada saya. So nanti anda boleh klik. Nanti anda isi form. Okay, make sure isi form. Dan team akan get in touch dengan anda. Dan anda boleh pilih. Ada dua package. Satu tu RM19. Ada satu lagi RM38. Nanti anda nak tahu apa, klik dekat situ. Itu ada trial class. Ada trial class, anda juga dapat bonus. Kenapa nak kena bayar pula ni? So ada yang macam ni anda join ni for free je. Tak ada pun kita charge. Kan? Anda siapa yang dah macam Azlan, mungkin dah join beberapa kali kan? We don't charge you. This is for free. We just want to make sure that you know, you get the information yang sebenarnya ada cara untuk improve. Tapi sekarang ni kita nak tunjuk anda the secret sauce. Apa rahsia dia? Macam mana anda nak kuasai English dengan cepat? So, yang itu ada komitmen lah. Kalau anda betul-betul serius, nak tahu, dan anda klik dekat sini, itu pun bukannya tinggi sangat pun. Dalam package pilihan dia 19 atau 38. So, anda bagi komitmen, nanti anda boleh sertai. Yang ini siap ada bonus lagi kita akan bagi. Anda boleh join 2 trial class. Yang ini sebenarnya eksklusif lah. Kita tak bagi kepada semua. Tapi, since anda join live ni, yang ini kita akan berikan pada anda. Okay. Ada tak yang dah isi form ni? Kalau yang belum, make sure anda klik. Kalau anda nak tanya dulu pun boleh, tak ada masalah. Tanya dulu kan macam mana. Klik dekat sini. And then anda nak tanya. Mungkin nak tanya IFK English ni macam mana, program dia macam mana. Sesuai ke dengan saya. Alhamdulillah kita, IFK English, we have been around since 2012. Kita dah membantu lebih 30,000 orang dewasa kat Malaysia ni tahu formula untuk kuasai English. Macam mana formula yang betul-betul boleh bantu anda. Sebab anda nak tahu jalan dia. So once anda tahu jalan dia, dan anda boleh pilih lah jalan tu. Okay. Macam nak pergi, macam nak kurus. Macam mana nak kurus? Cuba beritahu saya. Apa cara? Okay. Siapa? Macam mana? How do I say your name? Nan. Okay. So saya dah isi form. Okay. Well done. Siapa yang mungkin belum lagi boleh isi. Okay. Macam mana nak kurus? Cara nak kurus adalah paling senang macam mana? Paling senang adalah diet. Jangan makan. Calorie in, calorie out. Make sure calorie in lagi rendah dari calorie out. So kalau anda punya calorie intake adalah deficit, maksudnya anda sentiasa boleh menuju kepada kekurus. Menujulah berapa banyak yang anda nak kurangkan berat. Itu proses yang betul. Buat hari-hari, dalam masa sebulan 2 nampaklah kurus. Okay, itu nombor 1. Sama macam English ni. Macam mana nak improve? Macam mana nak kuasai English? Itu kita kongsi nanti dalam kuasai English trial class. So make sure anda klik dekat sini, cakap dengan team. Okay, macam saya cakap tadi. Value dia sebenarnya, saya tak ingat lah total dia berapa. Saya rasa value total lah yang kita bagi value. Nilai sebenar dia lebih RM300. Tapi anda boleh join, anda pilihlah nanti package. Nak yang RM19 atau RM38. Apa beza? Dia ada beza dia. Saya tak explain detail lah kat sini. Nanti anda boleh, okay, make sure anda fill in the form and then cakap dengan team. Okay, jelas ke? So, anda boleh join. Nanti kita bagi anda 2. Satu, anda join kuasa English trial class. Satu lagi, anda boleh join the real class. Kuasa English trial class ni kita akan explain the formula. Macam mana nak kuasai English dengan betul. Sebab anda, kalau dah tahu, still anda dah okay. So, at least you want to know what is the secret. Apa cara dia. Ada 3. The 3 secrets yang kita akan reveal nanti. Yang kedua adalah anda akan join IFK trial class. So, ni bonus ni lah 2 ni. Kalau anda betul-betul tengah cari, make sure anda klik dekat sini and fill in the form. Okay. And then pilihlah nanti. Nak yang RM19 ke, nak yang RM38. Okay. So, saya rasa itu saja. Thank you so much everyone for your attention. Saya faham orang speaking nak balas balik tergagap-gagap. Okay. Nan, boleh tak saya cakap? Saya bagi contoh Apa punca benda tu berlaku?
Sebab kita tak practice the right way. Maksudnya, paling mudahnya kita tak practice lah. Satu, tak tahu cara practice, satu hal. Sekarang kita tak practice. Contoh, kalau saya tanya Nan, bukan Nan je lah, semua orang kan. Kalau saya tanya, macam mana nak sebut nama masing-masing? Ready? 3, 2, go. Muhammad Faizal, Muhammad Tahir. Itu nama saya. Tak ada sangkut-sangkut kan? Okay, kita ambil yang susah lagi. Cuba sebut IC number masing-masing. Cakap kuat-kuat. Okay, saya kata 3, 2, go. Sebut tau. Okay, ready? 3, 2, go. Ha. Ada sangkut-sangkut tak? Ada sangkut-sangkut tak? Tak ada. Okay, Lan cakap puncanya tak buat latihan. Malu dan takut. Lan, malu dan takut ni datang dari mana? Masa sebut IC number tadi, ada rasa malu tak? Tak ada pun. Sebab apa? Sebab kita tak ada pun. Kita dah ulang banyak kali. Cuba sebut phone number masing-masing. Okay, ready? 3, 2, go. Saya bukan takut. Saya tak nak beritahu lah. Kan? Rahsia. Okay. So, anda dapat tak? Sebut tadi. Lancar tak? Ada malu? Ada takut? Sebab apa? Sebab kita dah ulang sebut IC number, phone number sejak kecil. Sejak first dapat IC tu. Sejak first ada phone number tu. Clear kan? Faham tak? Okay. So, macam anda drive kereta, ada orang yang segan tak drive kereta? Esok tiba-tiba nak pergi kerja, tersipu-sipu. Wife pun tanya. Ataupun husband tanya. Kenapa? Malulah nak drive. Kenapa? Takut tersilap nanti. Kalau orang ni macam mana? Kalau orang horn macam mana? Tak ada. That will never happen. Kalau anda dah drive berpuluh tahun, takkannya anda pernah rasa segan, malu, takut. Tak ada. Jelas ke? Alright. Kelas English Dialogue session ni berapa? Yang the session that we do with you right now is free. Okay? But kalau anda nak tahu, nak join IFK Try Class. Sebab memang IFK English kita jalankan kelas khas untuk dewasa. Bukan untuk kanak-kanak tau. Untuk dewasa sahaja. Sebab apa? Sebab memang kami fokus to assist working adults to gain confidence, to be able to speak better, to be able to, we want you to be able to answer better, okay, perform better at work. So make sure anda klik dekat sini, yang tadi yang saya cakap lah, for you to join. Kalau tak nak join dulu atau nak tanya dulu pun tak ada masalah. Isi je lah form tu. So you can actually ask our team. But the commitment tu bukan banyak pun. I mean at least you have two options. 38 dengan 19. Pilihlah nak yang mana satu. Okay, jelas ke? Alright. I think that's it for today. Thank you so much for your attention. Dari awal tadi kita ada siapa? Kita ada Azlan, Tia, Otak-Otak. Kita ada siapa lagi? Izwan. Kita ada, tadi ada Abejai ada, siapa lagi? Mr. Steady, Wuni. Sorry tau kalau saya salah sebut. Nan, Lance Family Shop. And then siapa lagi? Izwan. Who else? Tadi yang dari awal tadi. Okay, Cik Zack. Ada yang mungkin saya tak sebut, saya minta maaf. Okay, so before I end the session, make sure anda klik dekat button ni, talk to our team. And then anda boleh fill in the form sampai hujung. And yang saya invite anda untuk join tadi adalah Try Class. Okay, ini paid Try Class. Tapi insyaAllah investment yang berbaloi. Tak mahal pun. The value is too high. I think high, more than RM300. Tapi anda just commit 19. Ataupun anda boleh package satu lagi, RM38. Okay, itu saja. Thank you so much everyone. Siapa yang belum lagi follow, make sure anda klik button follow. So that apa yang kita kongsi bila kita go live je anda boleh tak tertinggal lah. Orang lain dah dapat, saya tak nak anda ketinggalan. Alright, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, bye-bye. Assalamualaikum. Good night.